Pergolakan yang berlaku dalam Perikatan Nasional pada masa kini memberikan satu pengajaran penting yang perlu diambil serius oleh seluruh lanskap politik negara, terutama kepada Barisan Nasional. Ia menekankan kepentingan pengurusan konflik yang berkesan dalam sebuah gabungan politik. Menurut Exco Wanita UMNO, Datuk Nurul Hidayah Ahmad Zahid, pengajaran yang paling jelas adalah pentingnya disiplin dalaman dan adab berorganisasi dalam mana-mana gabungan. Beliau menjelaskan bahawa apabila perbezaan pendapat dibawa ke khalayak ramai tanpa adanya saluran dalaman yang jelas, pertikaian yang kecil boleh berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih besar. Dalam politik gabungan, setiap kenyataan pemimpin bukan sahaja mencerminkan dirinya, tetapi juga mencerminkan imej keseluruhan gabungan itu, katanya. Menurut beliau, BN perlu belajar bahawa mesyuarat, perundingan dan musyawarah tertutup perlu menjadi platform utama untuk menyelesaikan sebarang pertikaian, bukan media sosial atau sidang akhbar yang penuh emosi. Nurul Hidayah yang juga merupakan Ketua Penerangan UMNO bahagian Bagan Datuk turut menambah bahawa pergolakan dalam PN memberi pengajaran tentang betapa pentingnya kepimpinan kolektif yang lebih kukuh berbanding ego peribadi. Apabila pemimpin lebih mementingkan pengaruh peribadi daripada kepentingan gabungan secara keseluruhan, ketidakseimbangan akan timbul dalam struktur organisasi. BN sebagai sebuah gabungan yang telah lama wujud mempunyai kelebihan pengalaman untuk menegaskan bahawa keputusan besar mesti diambil berdasarkan konsensus bersama, bukan kerana tekanan awam atau sentimen sementara, ujarnya lagi. Selain itu, beliau menekankan betapa pentingnya struktur pengurusan konflik yang jelas. Sebuah konflik tidak boleh dibiarkan berlarutan tanpa penyelesaian yang konkret. Pergolakan dalam mana-mana gabungan sering berpunca apabila tiada pembahagian yang jelas antara perbezaan pendapat dan pembangkangan terbuka. BN perlu terus memperkukuhkan peranan majlis tertinggi, sekretariat dan kepimpinan gabungan sebagai badan yang dihormati untuk menimbang tara sebarang isu dan bukannya hanya menjadi simbol tanpa fungsi sebenar, jelasnya. Lebih lanjut, beliau juga mengingatkan bahawa naratif perpaduan dalam politik tidak boleh hanya sekadar menjadi slogan kosong. Rakyat menilai bukan sahaja berdasarkan apa yang diucapkan oleh pemimpin tetapi apa yang mereka tunjukkan melalui tindakan. Jika konflik berterusan tanpa penyelesaian yang jelas, keyakinan rakyat terhadap gabungan tersebut akan semakin terhakis. Inilah pengajaran utama yang perlu dipelajari oleh BN agar mereka dapat menguruskan sebarang krisis dalaman dengan lebih berkesan dan mengelakkan perpecahan yang lebih besar di masa depan.